Lepas belah selatan, buka bunga dulu. Masuk. Bila panggil masuk, kita tak ada. Pipi tu rojoh, abah, pijak, tenyeh, kambui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita aturkan dan kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, kerana dengan izin dan limpah kurniaan daripada Allah, pada malam ini kita dapat sama-sama bersua, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu, pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul, duduk, hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nak sambung kitab kita Pak Long pada muka surat 57. Hak mana ada kitab lah Pak Long lah. Hak mana ada kitab, hak mengapai pun cos selak balik kat dalam kepala tu, muka surat 57. Hadis yang ke-22, iaitu menghubungkan silaturrahim. Nabi SAW nak habaq kepada kita, di antara jalan dan amalan perkara yang kita amalkan menjadi asbab kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, antaranya
menghubungkan silaturrahmi. Kita panggil silaturrahim. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia berkata, siapa dia yang kata ni? Abdullah bin Salam. Dia kata pada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata pada dia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pesanan Nabi ini Pak Long. Nabi bagi pesanan ni bukan kepada siapa, Nabi bagi secara umum. Nabi bagi secara am. Nabi bagi kepada semua manusia yang ada. Nabi kata, ni suara kita ganggu tak majlis? Ada majlis sebelah. Tak ganggu Ustaz no? Tak. Ada dua majlis malam ni Pak Long. Pak Long jangan pergi masuk belah nu tak. Pak Long ni pun geng Matan Jangguih ni pun lambat lepas dia kalau nak masuk belah nu no. Pak Long belah ni. Kita geng-geng jantan, geng pistol 2 biji peluru belah ni Pak Long. Nu tak. Saya bukan apa takut suara saya ganggu lepas. Tak ganggu no. Nabi bagi pesanan, Nabi kata ya ayyuhan nas. Nabi kata wahai manusia. Nabi kata afshus salam. Yang pertama Nabi kata sebarkanlah salam. Nabi bagi tahu. Saya terang. Wa at'imut ta'am. Jamu orang makan. Wasilul arham. Hubungkan silaturrahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Bangkit semayanglah di tengah malam. Bangkit solat, buat ibadat pada waktu tengah malam. Kita panggil qiyamul lail. Tu orang-orang soleh duk buat Pak Long qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Bangun di tengah malam. Hak bangun tu siapa? Kita. Tapi Pak Long dia panggil qiyam lain. Hak lain yang qiyam. Pak Long tak qiyam tengah malam Pak Long. Nak hak qiyam natang lain. Kalau dia qiyam pun dia bukan buat ibadat, dia pergi morah kencing. Ni perangai Pak Long Matan Jangguih. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Bangkitlah beribadat, bangkitlah salat pada waktu di tengah malam dalam keadaan manusia lain sedang tidur di ulik mimpi. Bangkit. Pak Long, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan yang selamat. Nabi bagi kita beberapa amalan. Yang pertama Nabi kata nak masuk ke dalam syurga dalam keadaan jalan yang selamat. Yang pertama Nabi kata apa dia? Afshus salam. Sebarkanlah salam. Ni saya nak ajak orang Matan Jangguih buat malam ni. Sebarkanlah salam. Sama ada orang tu kita kenal ke ataupun orang tu kita tak kenal. Sebarkan salam. Panggil salam. Sebab tu ulama kata di antara amalan yang akan berlaku, perkara yang akan berlaku di akhir zaman kelak, ulama kata apa dia? Manusia ni
akan panggil salam kepada orang yang dia kenal saja. Jadi tak lah ni Pak Long? Jadi abang tak tegur pun ke mana? Abang tak kenal dia. Abang ni sombong lalu tasat kawan tu duk tengok abang kot, abang nak panggil salam. Bini kita kata. Bini Pak Long kata, Pak Long kata abang tak kenal dia, abang tak kenal. Awak tak kenal tak boleh panggil salam ke Pak Long? Panggillah salam. Assalamualaikum. Panggil elok lah. Ni saya nak berbetul kat Pak Long ni. Panggil salam tak tahu serba apa ke. Assalamualaikum. Ada makna ke Pak Long? Assalamualaikum. Hak kawan yang jawab tu pun kemas. Salam. Cik kemas lagu Arab mah. Berapa Arab Badawi. Salam. Arab Badawi made in Pematang Jenggui. Boleh ke Pak Long kita panggil Assalamualaikum? Lah Pak Long sembahyang Aisyah lagi Pak Long telah panggil salam ni kudu tengok. Habis tahiyat innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ya Pak Long? Panggil. Tapi masalah saya Ustaz, saya tak ada masalah nak panggil. Itu ada masalah bang. Masalah saya ni, mangkak ni dia tak jawab salam saya. Ni makhluk sintu ni. Saya panggil salam, Assalamualaikum. Dia buat tak tahu dia Ustaz. Pak Long, don't worry. Jangan susah hati Pak Long. Don't be sad, jangan sedih. Nabi SAW habaq dah. Sesiapa yang memberi salam, orang tak jawab salam dia, dia jangan berkecil hati. Sebab apa? Sebab Allah akan hantar malaikat menjawab salam dia. Pak Long panggil salam, orang tak jawab salam Pak Long, Allah nanti hantar malaikat menjawab salam Pak Long. Mana lagi hebat? Saya nak tanya Pak Long. Mana lagi hebat? Orang tak jawab, malaikat menjawab. Relax lah. Sebab tu kita kena mengaji. Bila kita mengaji, bila kita reti ni Pak Long, kita relax. Apa jadi pun, kita cool. Macam Pak Long relax. Ya. Ustaz mengajak, Pak Long boleh lena. Tu orang berilmu. Hidupnya tenang. Saya baru ni bini saya 2-3 malam dia tak boleh lena. Malam dia tak boleh tidur. Malam dia tak boleh tidur. Dia duk usah hati pergi jumpa doktor cek apa semua. Doktor kata tak ada penyakit apa pun. Doktor tu nasihat pula kat bini dia. Cuba baca Quran tengok sebelum tidur. Mesti mengantuk. Ni duk baca WhatsApp dia tak mengantuk. Bini saya pun balik malam tu baca Quran apa-apa. Dia kata nak buat macam mana abang. Dia kata tak mau nak tidur. Tak mau nak tidur. Dia kata puas. Saya kata nanti ikut abang pergi Matang Jenggui. Pergi belajar dengan Pak Long tu. Mereka tak payah telan ubat apa. Abang mengajak dia boleh nak. Dia kata tu. Ni saya nak minta amalan Pak Long sikit kalau boleh kongsi lah. Saya nak balik cerita kat bini saya. Amalan tidur dalam keadaan yang tak bersalah. Waktu Ustaz mengajak. Itu yang penting tu Pak Long. Tidur dalam keadaan tak bersalah. Nah Pak Long lah, selamat beradu. Sebab kita ni bila ada ilmu, relax. Sebab tu saya nak ajak orang Matang Jenggui malam ni. Jom apa Ustaz? Jom kita sebarkan salam. Buang sifat sombong kita ni, buang. Hang ni apa pun dalam masyarakat, buang sifat sombong. Kita nak sombong apa? Panggil salam ke orang. Orang tak jawab salam kita, jangan susah hati. Allah nanti hantar malaikat menjawab salam kita. Cuma Pak Long jangan duduk belagak pula lah bila ada poin tu. Panggil salam ke orang. Assalamualaikum. Kawan tu tak jawab. Tak jawab bodoh pergi memberi pergi hang bodoh. Malaikat jawab salam kuku heran puang hang. Jangan duduk belagak lagu tu. Ni Pak Long ni pun kadang-kadang masalah juga. Juah. Ni yang pertama Pak Long. Boleh? Boleh Pak Long? Pak Long? Man Rabbuka? Boleh? Insya kita amal mana ni Pak Long? Paling tak ada Pak Long habis pada kuliah maghrib malam ni
Pak Long nak balik lagi. Pak Long boleh buat balik 1 poin ni pun cukup besar dah. Apa dia? Aku nak sebarkan salam. Aku nak panggil salam. Ni yang pertama. Jadi Pak Long dapat dah sebiji sudah. Lena. Mau tak lena lagi banyak poin. Tak ingat puas satu. Jadilah. Dapat satu pun jadilah. Yang kedua Nabi kata. Wa at'imut ta'am. Jamu orang makan. Nabi suruh. Jamu orang makan. Nabi suruh jamu orang makan. Nabi kata jamu orang makan. Kita ni duduk ni, jamu orang makan. Ada orang jamu. Jangan duduk kedekut. Lagi Pak Long jangan duduk pergi balas pula. Alih pada susun kat luar. Anuhat program ni apa? Pak Long pun keluar-keluar. Alhamdulillah. Murah rezeki. Jangan Pak Long. Hak mereka tu. Lepas duduk susun tu. Saya nak bang. Pak Long ni pula jenis menterkedarah cemen ni muk satu. Buat medak langsung. Duk kira nak menterkedarah cemen lah. Nuh hak mereka. Hak kita tak ada apa. Hak kita ada Allah Rasul yang malam ni Pak Long. Apa pun tak ada kita. Hak tu hak mereka. Tu kata beza orang perempuan buat program dengan orang jantan. Kalau tengok mereka susun buah dengan bunga. Kita. Allah Rasul lah. Tu saya kalau pergi program muslimat dengan program muslimin. Jauh beza Pak Long. Pak Long tengok cara orang jantan beridang. Gelas dengan pirin haram tak sama Pak Long tengok. Hak ni orang jantan Pak Long. Hak gelas kosong, hak pirin bunga bukan main kan. Jenis ikut dan lah. Hang cakap banyak tak orang buh pun tak rahmat dah. Orang perempuan tak Pak Long. Orang perempuan mereka ni teliti. Tu beza orang perempuan dengan orang jantan. Orang perempuan, mereka saya cantik. Orang jantan, saya ada. Beza. Betul tak? Pak Long cuba tengok bini Pak Long. Mereka saya cantik. Mereka apa pun saya cantik. Lawa cantik bagi mereka. Dia kunah lagi tak lawa duk kunah tu. Kita buat jantan pula. Dia tak kira lawa, saya ada. Saya ada. Macam Pak Long cuba tengok Pak Long main masjid. Cuba tengok. Kain belekat dengan baju haram warna tak sama pun. Mampu pergi tak nampak telur sudah dia kata kan. Hak tu orang jantan. Orang jantan ni dia asal ada. Orang perempuan asal lawa. Pegang tu Pak Long. Nabi suruh kita jamu orang makan. Nabi suruh kita jamu orang makan. Jangan jadi manusia yang bakhil. Jangan jadi manusia yang kedekut. Jamu orang makan. Di antara sifat ahli syurga ni apa dia? Dia suka jamu orang makan. Jamu orang makan. Jomlah Pak Long. Selama ni kita duk kerja makan terkedarah hak orang. Jomlah kita jamu makan orang. Bagi orang makan. Selama ni kita duk cemeh. Orang panggil mik cemeh. Nama dia Hamid. Mik cemeh. Cemeh hak orang. Jom. Jamu orang makan. Tak mampu hak besar. Bagi makan waktu pagi. Sarapan. Sarapan kos bukan tinggi. Sarapan kos tak tinggi. Satu orang RM5. Macam saya dah. Duduk dekat meja kita ada 4 orang. RM20. Apa masalah kita? Tak Ustaz, saya yang hangat ni. Bukan saya tak mau jamu makan tak. Hak duk menterkedarah peri ni selalunya Ustaz. Hak senang pada kita. Hak tu betul. Baru ni kita baca satu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saya nak kongsi dengan Pak Long. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia sebut. Imam Ghazali dia kata apa dia? Imam Ghazali kata ada 3 sifat ahli syurga. Ni saya pergi 2-3 tempat saya kongsi dah. Dengan pematang jangwih. Tak kongsi lagi. Saya nak kena kongsi dengan pematang jangwih ni. Dah kita kebetulan baca bab syurga ni. Pak Long ada 3 perangai ahli syurga. Pak Long kena buat. Saya kena buat. Belajar buat lah. Mau berat tak boleh buat 3-3. Kita buat salah satu.
Apa dia Ustaz? Yang pertama Imam Ghazali kata apa dia? Sifat ahli syurga yang pertama Imam Ghazali kata, dia boleh berbuat baik kepada orang yang menzalimi diri dia. Orang buat naya kat kita, Pak Long. Tiba-tiba kita boleh tutup dua-dua biji mata, kita pergi buat baik dengan dia. Ada biji mata, Pak Long. Berbuat baik kepada orang yang menzalimi diri kita. Boleh? Berat Bukan kata Pak Long. Saya pun sama Saya abang, yang ni saya belum ada kekuatan lagi nak boleh buat. Dan saya akan belajar slow-slow nak buat. Saya abang, Pak Long. Saya bukan jenis nak abang kata saya baik ke apa. No. Hak tu bukan panggil saya. Yang mana saya boleh buat, saya abang boleh buat. Yang tak boleh, saya abang tak boleh. Hak ni antaranya yang saya belum ada kekuatan nak buat. Dan saya akan belajar untuk buat. Apa dia? Kita berbuat baik kepada orang yang penaya kita. Satu orang dia buat Pak Long, sampai Pak Long susah. Sampai Pak Long, tiba-tiba Pak Long boleh tutup buku, Pak Long boleh maafkan dia. Hai Pak Long. Hai Pak Long. Berat Pak Long. Boleh buat, alhamdulillah. Tak boleh buat, tak apalah. Belajar buatlah. Kita ni manusia. Belajar buat. Yang kedua Imam Ghazali kata apa dia? Dia boleh belanja kepada orang yang kedekut kepada dia. Ni. Hari kita duduk belajar ni, Balong. Boleh belanja orang yang kedekut dengan kita. Boleh Pak Long belanja orang yang kedekut dengan Pak Long? Pak Long boleh belanja? Saya nak tanya. Jujur. Yang kita nak belanja tu pula, dia tu adalah orang yang senang daripada kita. Dia lebih kaya daripada kita. Dia lebih kaya daripada Abdul Wahab. Lebih kaya daripada Abdul Wahib dan Sadiq Sigaraga. Ini harta Ismit Ulam Raja. Saya tengok Pak Long cerita Tiga Abdul. Saya tengok. Tak bisa tengok. Tu Pak Long duduk tengok cerita apa lu? Kita ni kadang-kadang yang kita duk hangat. Termasuk saya. Ni saya tak mau kata korang. Lah saya kata kat saya lah senang. Dekat-dekat saya duk mengajak tasawuf ni. Lah ni kalau orang ajak ceramah kata korang saya tak erti dah Pak Long. Saya lah ni. Ni. Tahun baru ni saya tak kata kat orang lagi. 2026 ni Pak Long. Saya tak kata kat orang lagi. Dan Pak Long jangan cabul. Saya punya prinsip tahun ni Pak Long. Jangan memperkosakan saya punya prinsip. Dan saya nak kekalkan momentum ini. Sehingga habis tahun ni saya tak mau kata kat orang. Sebab itulah saya mengajak Pak Long pun boleh lena. Sebab saya tak kata kat Pak Long dah. Dulu Pak Long tak lena. Duk tengok satu macam. Buat muka cengeng. Kan? Sebab apa? Sebab saya duk hayun Pak Long dulu. Lah Pak Long pun tenang dah. Kita kadang-kadang Pak Long nak belanja orang hak senang pada kita. Dia ni pula kedekut. Ada Long. Penyakit kedekut ni. Dia kena kat siapa? Kat orang hak berada. Mak kawan tu apa pun tak ada. Dia nak kedekut datang apa? Dia pun tak ada apa. Dia duk kata lah. Dia kata aku ni. Kalau ada aku belanja apa. Aku kan jenis kedekut. Tapi nak buat lagu mana aku tak ada. Memang. Penyakit kedekut ni kebiasaannya kena kat siapa? Kena dekat orang hak ada. Orang hak kaya. Hak tak kaya. Dia nak kedekut apa? Dia berharam tak ada datang apa. Pak Long bayangkan kadang-kadang. Kawan haduk maduk cemem terkedarah peri ni kat meja kita. Senang berkali ganda pada kita. Tak hangat hati kita. Dia pencen Pak Long. Sebulan 6,000. Pak Long pencen apa berharam tak ada. Harap kadang-kadang gagah ya. Tikan nombor ekor kena. Pencen apa Pak Long ada Pak Long? Pencen apa Pak Long ada? Haram tak ada nak tambah pencen. Hak dia tu
Duk saja 6,000 masuk sebulan. Tiba-tiba mai nak makan, kita kena bayar. Tak hangat. Kita pun duk kedarah kosong. Kosong. Dia fresh urin. Dalam hati kita menatang dia ni. Dia bukan cerita Pak Long. Saya pun bisa kena Pak Long. Satu ketika dah. Zaman saya jahiliah dulu ni. Saya hangat hati dia satu rontor ni. Dia ni pencen 6,000 pencen. Bini dia 3,000 pencen. Campur lepas dua 9,000. Rumah sewa ada. Pak Long bayang, rumah sewa ada. Anak-anak semua kerja besar-besar. Hak paling kerja kecil pun cikgu. Bayangkan. Hak paling kecil cikgu. Hak paling besar. Hak kita pula paling besar. Anak kerja cikgu. Dia paling kecil kerja cikgu. Hak paling besar. Semua anak dia senang-senang. Tapi kedekut belum. Dah dekut. Saya tak mau habaq dia duduk mana. Dia orang kata mengata ke orang pula. Ni tak. Saya tak mau kata ke orang. Kalau kata Pak Long kenal ni, saya tak mau kata ke orang. Saya nak habaq umum ya lagu ni. Kedekut. Saya tak tahu. Dia duduk di mana, saya tak mau habaq. Tapi mereka kata, pak dia lu orang Metan Jangwih. Tak tahulah betul tak betul je. Beranak di Metan Jangwih, orang tua ni. Dia pergi duduk kok belah no. Saya satu hari nak pergi sarapan di kedai roti canai. Lapak ni Pak Long. Tahap mampuih punya lapak ni. Mengedik perut ni. Perut ni mengedik. Saya pipi. Dia duduk meja lain. Saya main duduk atas meja ni. Dia pun main duduk meja ni. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Nak makan peri. Saya pun hangat hati ni kata saya pun macam tu. Darah muda. Dia main-main. Dia kata lama tak nampak ustaz. Jadi tanya ni ustaz nak makan apa? Saya nak pergi order. Dia kata ustaz nak makan apa? Pergi order. Saya kata tak ni puasa. Honak kita pun. Dia kata tak ini tak makan puasa. Dah duk tibak roti canai tu orang kali. Ustaz nak makan apa ni Ustaz? Puasa. Hai, dia kata puasa apa main kedai? Mampu pergi kat aku. Aku berjalan guna kaki aku, bukan guna kaki pak hang. Kawan tu pun dia muka lain. Oh, puasa ni Ustaz? Puasa. Orang ni tak makan. Tak makan. Sama-sama tak makan. Dia mangkit pergi duduk meja dia balik. Tengok perangai. Sama-sama saya kata tak makan. Mangkit pergi duduk meja dia balik. Punya perangai tu. Tu. Hak asal Metan Jangwih tu. Punya perangai tu. Dia pun makan. Dia nyah balik. Baru dia order. Siapa kau timbang roti canai? Oi. Roti canai telur tu. Hei. Dia kata tak siap puasa. Hang tibak sudah lah. Aku nak makan peri. Pak Long. Tapi perangai ahli syurga dia bukan lagu tu Pak Long. Kita kena buat Pak Long. Cuba bulan depan buat main makanan tengok. Tu lagu lepa. Buat main tak depan tu. Potluck. Bukan hak satu lagi. Hak Pak Long tahu hak satu lagi tu. Hak lak satu lagi tu. Hak ni nama dia potluck. Potluck ni bukan loklak. Potluck ni, kita buat main seorang sikit bubuh. Buat main cok badak, jangan hak makan bagi tadi, tak habis. Main tak kat luar tu bekat-bekat makan. Kalau nak buat seorang-seorang Pak Long, berat. Bekat-bekat main. Hak ni bawa cucuk, hak ni bawa bihun. Hak ni bawa nasi goreng, hak ni buat main teh tarik. Ni, malam ni ada ramai mana ni? Kat 12,000 ada ni. Kalau seorang satu jenis Pak Long. Berlambak kita boleh makan. Cuba buat tengok Pak Long. Dah orang buat main ni, saya nak pesan pula jenis duk terkedarah peri ni. Hanya duk cakap banyak. Ni makan dah lah makan. Komplain pula. Ni siapa? Cuak badak. Tak rasa badak pun. Makan komplain ni. Makan sudah lah. Cakap banyak. Kadang-kadang kita tak mau jamu orang makan. Cakap banyak tu. Betul tak? Kadang-kadang yang kita tak mau jamu orang makan ni sebab apa? Sebab dia cakap banyak tu. Bawa mai tak kena. Tak bawa mai tak kena. Kita ni dalam hidup saya nak abang. Kalau makan hak orang.
sedap, makan banyak. Tak sedap, makan sikit. Mulut, jangan duk komplain. Ni saya nak abang kat orang Mendan Janggut ni. Ni bukan marah, tegur. Nasihat. Mulut ni. Makan. Tak sedap no. Yang nu tak rasa yang ni. Ni, hang masak pun kan sedap tak mana pun. Cakap banyak untuk kedarah peri. Senang. Makan. Saya hari tu pergi jamu. Dia pergi jamu bihun. Bihun goreng. Pepok bihun tu. Sampai pepok tadi tangsi tu. Bihun cak apa pun tak tahu. Duk kancing tak putih. Kancing tak putih. Duk kerat tak putih. Saya kata, hai, hang goreng tadi tangsi ke apa? Kacik tak putih. 3 cancah. Kawan tu kata, hai, tambah lagi Ustaz. Oh, no. Saya lah korang makan malam. Padahal aku duk kacik ni tak mau nak putih. 3 cancah. Nak ambil hati kawan yang buat tu. Saya buat ni Ustaz. Allah ni pun banyak kau. Ni banyak. Ni Ustaz tak mau makan. Lah macam ni kak. Saya nak makan lagi. Tapi memang saya tak mau nak boleh pergi. Kak tolong bungkus boleh tak? Sebab sedap ni saya nak makan sekali. Besar hati tak pelong. Dia pun bungkus tadi tangsi tu. Balik saya ijazahkan tali tangsi tu ke orang kan. Nah hang sambung amalan aku kacik tali tangsi tak putih tadi ni. Minum tak sedap. Minum sikit tak sedap, minum sikit. Ustaz tak tambah. No, cut sugar. Saya lah ni cut sugar. Orang sakit hati tak pelong. Ni dok komplain. Dok bukan nak tambah tapi hang punya bihun goreng ni tak rasa apa. Tanya dia, hang bisa rasa tak penampak tengah makan bihun goreng? Hang bisa rasa? Hak selalu hak duk komen ni Pak Long. Betul tak? Kata bila kat bini Pak Long balik lagi ikut suka nak jadi apa pun. Saya tak habaq siapa. Saya kata lagu tu ya. Hak aja yang komplain. Tapi bukan mereka tu. Geng-geng mereka. Mereka tak. Mereka ni bagus-bagus Pak Long. Jangan duk kata kat mereka. Mereka pun tinggal berada orang lah tu. Mereka tak. Geng mereka. Kita puak lelaki ni dia tak kisah. Makan kot mana pun puak lelaki. Orang lelaki Pak Long. Tanya dia boleh? Sedap? Boleh. Itu orang lelaki. Macam mana abang tak makan pulut udang tak boleh? Boleh lah. Sebab kita bila duk komen makanan tak sedap tu Pak Long, bukan sekadar kita menyakitkan hati orang yang bawa, tetapi yang selebihnya Pak Long, hakikat sebenarnya kita sedang duk komplain rezeki yang Allah hantar mai kat kita pada saat dan ketika itu. Jaga adab kita dengan makanan. Pak Long nak jaga adab kita dengan makanan. Kita bukan komen makanan orang tu. Kita sedang komen rezeki daripada Allah. Seolah-olah kita nak abang, ya Allah, hari ni tak rezeki haram tak sedap langsung. Dia kurang lagu tu. Selera kita bukan sama. Kadang-kadang dia masak, bagi dia sedap dah. Bagi kita tak sedap, nak buat lagu mana? Siapa dengar ceramah? Macam Pak Long boleh dengar ustaz-ustaz Gear 5 ni. Ada orang tak boleh dengar ustaz Gear 5. Pak Long boleh dengar ustaz-ustaz cakap terang lagu saya ni. Pak Long kata, lagu ni baru tak mengantuk. Ada orang dia tak boleh dengar. Ada maklum tu dia kata, ustaz, maklum teringin nak pergi dengar ceramah ustaz, tapi takut. Saya kata, awak takut apa? Lah, hari tu maklum pergi dah 4 kali keluar kencing, terkejut ustaz. Macam ceramah saya, Pak Long. Orang belah selatan, dia tak apa sesuai dengan ceramah saya. Sebab tu saya geng selatan duk panggil, saya jarang pergi. Geng selatan duk panggil, saya jarang pergi. Sebab apa? Saya tak apa. Saya nak pergi cakap sana lagu ni pun saya payah. Sebab kita ni orang utara lain. Ni kita Penang Kedah lain, Pak Long. Kira kita ni nak kata-kata teruhat tak ada 12 pik dah. Betul tak? Macam kita ni kalau nak bubuh tu tikam, pijak, hamnyak, kamuih. Tu kita.
Orang kita ni kata dia nak buruh. Dia tak ada pipi tikam. Kawan tu kebah. Pijak. Lepas pijak. Tenyih. Habis tenyih. Kembui. Ha, tu. Orang utara. Kalau mereka belah selatan, buka bunga dulu. Ni dia. Masuk. Masuk. Dia panggil masuk. Kita tak ada. Pipi tu rojoh. Kebah. Pijak. Tenyih. Kembui. Sebab tu orang belah selatan. Mereka tekan dia dengar ceramah dia. Mereka kata ni apa dia ni. Nak ajak perang ke apa. Mereka tak tahu kita bekas tentera Iran dulu. Ada orang dia boleh dengar kasar-kasar ni. Dia kata lagu ni baru gusyuk. Ada orang dia tak mau. Dia tak mau. Dia takut. Dia kena ustaz yang lembut-lembut. Ya. Kita kena jamu orang makan. Ya. Ini amalan yang terbaik. Ya. Ibu-ibu ya. Betul tak ayah-ayah? Pak Long boleh dengar ke tu? Pak Long jadi geli geleman ni pada pondan mana? Main nak ngejak lah. Ada orang dia tak boleh tengok lagu tu. Ya ayah-ayah sekalian. Sila bangun tidur. Ya ayah-ayah. Bangun. Bangun. Dia duk bilang pula. Pak Long kata aku pergi terajang. Tengah belakang. Nak ceramah-ceramah. Duk kacau aku nak tidur. Apa? Ada orang dia boleh terima lagu tu. Tu kata selera ni tak sama. Makan. Jangan duk komplain. Orang buat mai. Makan. Jangan duk komplain. Dan jamu orang makan. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkan silaturrahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Bangkit tengah malam beribadat. Kekuatan kita sebagai hamba Allah, orang beriman, di mana Pak Long kekuatan kita? Terletak kepada ibadah malam kita. Pak Long cari kekuatan Pak Long. Kalau diri Pak Long tak ada kekuatan, cari. Kekuatan kita di mana Pak Long? Kekuatan umat baginda sallallahu alaihi wasallam terletak pada ibadah malam kita. Kalau kita boleh tolak selimut tengah malam, Pak Long, mau tak boleh buat kerak pun, jangan tak buat langsung. Pak Long nak, mau tak boleh buat kerak pun, jangan tak buat langsung. Pak Long, do you understand? Mau tak boleh buat kerak, jangan tak buat langsung. Pak Long mangkit. Sebab tu bila mai tua-tua ni Allah Ta'ala bagi penyakit tu betul dah. Antara penyakit orang tua-tua kena apa dia? Kencing manis. Pak Long tanya dia buat muka heran. Tengok kelopak mata pun tahu kencing manis. Lepas tengok bibir tahu isap rokok. Pak Long kena kencing manis tu elok dah Pak Long kena kencing manis. Sebab apa? Sebab kerana kencing manis itulah Pak Long boleh mangkit mayang tengah malam. Pergi kencing. Ni dak dia buah pahit tepi katil. Punya kurang ajar. Dia betul-betul tak mau mangkit tu. Buah pahit. Pahit tu pula belum lena, dia ikat. Dia selalu masuk ikat getah. Senang. Ni bukan orang lain macam tampau ni. Dia tahu ada 4 orang dia buat perangai lagu tu. 2 dia minta anjing weh. Dia kata. Ni perangai lagu tu. Perangai dia punya malas mangkit tu. Bini dia kata tu duk ikat apa-apa. Bakas dia aku nak terkencing lagi ni. Punya tak mau mangkit kencing tu. Elok dah Pak Long Allah Ta'ala buat elok dah. Elok dah. Pak Long mangkit pergi murah kencing. Allahu Akbar, ambil yak mayang 2 rakaat. Bila lagi Pak Long kalau nak buat? Lah mangkit tengah malam bila? Ramadan itu. Ni nak mai pula Ramadan ni, kat 2 hari lagi nak mai pula ni nak bang. Pak Long hak period hari tu ganti lagi. Bukan Pak Long ni, hak period hari tu ni. Orang period keluar kau lain, dia keluar kat lubang hidung. Pak Long hak period hari tu ni Pak Long. Ganti tak lagi? Kenyih, hebat kenyih. Tinggal 2 hari lagi belum kenyih. 2 hari lagi. Ganti cepat-cepat. Ni bukan marah. Peringat. Terus ke azan? Terus. Tak azan dah. Kalau nak azan pun boleh. Nak suruh saya azan boleh. Tapi cah lain lah.
Jangan duk kira sekali mampu ya. Dia challenge. Cara itu dia pergi ceramah. Dia duk tolak kita jadi imam. Yang kita sakit angkung. Kita sakit angkung. Saya sampai awal. Mai Amarim. Tok imam tu silau tak? Saya kata silau. Saya ceramah dah. Tak apa. Ambil berkat ustaz. Saya mengata boleh jadi imam. Tapi challenge. Terus dia langkah duduk depan. Tahu pun. Duk tolak abang challenge. Terus dia pergi. Rupanya kena lagu tu lepas ni. Ni kadang-kadang dulu zaman dulu ni. Hari Jumaat, kita mai dah lah tazkirah Jumaat. Tazkirah dengan khutbah. Kita tazkirah, kita khutbah, tak apa. Kita imam. Habis imam tahlil, kita khalifah. Saya pun duk fikir angkat tahlil, kena buat cah yang berbeza. Tu imam tu dia sengap, tak suruh dah lepas tu. Dia kata kira lagu tu ustaz. Alah kena kira tu imam. Zaman lah. Macam ni nak suruh azam ni picah lain. Tak mahal tengah 200 ya. Tu nafas pendek, mau nafas panjang 300 ya. Pak Long nah. Mangkitlah tengah malam Pak Long oi mangkit. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat. Keterangan. Hadis di atas merupakan pidato sulung Nabi ketika baru sahaja tiba di kota Madinah. Dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai saja di Madinah, ucapan Nabi, pidato sulung Nabi. Kalau sebut pidato, orang tua-tua dia tak apa nak faham. Ceramah pun dia tak apa faham. Nabi bersyarah. Ucapan, Nabi bagi ucapan sulung di Madinah. Ni dia. Sebab tu Nabi boleh satukan umat di sana. Nabi boleh satukan umat di sana. Pak Long bayang, sebelum kedatangan Islam di Madinah, Pak Long, sebelum kedatangan Rasulullah, di sana mereka duduk bergaduh. Namanya Aus dan Khazraj. Nabi satukan Islam, satukan mereka jadi Ansar. Bawa pula muhajirin mai daripada Mekah. Satukan dengan Ansar. Orang tanya, apa dia ramuannya? Ramuan. Kalau di Kok Diang, dia bahasa kuno sikit, dia panggil ingredient. Apa dia ingredient dia? Pak Long saya cakap orang putih, Pak Long terkejut. Tu Pak Long seolah-olah tak percaya dengan kebolehan saya. Boleh speaking. Tu syarat saya bawa keluar istilah Pak Long jangan dengar ingredient. Pak Long dengar satu lagi saya nak keluar. Actually, tunggu Ustaz. Pak Long dengar hak tu terkencin. Hak tak Ustaz terkejut ni terkencin. Dengar actually, tu tak tahu nak bohong mana lagi. Bini saya pesan. Dia kata syarah lah cakap orang putih sikit baru orang nampak hebat. Tunggu Ustaz actually. Pak Long, Nabi satukan ni dia. Sekarang kita duduk dalam masyarakat yang berpecah. Masyarakat Melayu ni Pak Long, dia suka bergaduh. Bukan kita nak hina bangsa kita, tak. Tapi perangai hak tak elok tu buanglah. Pak Long cuba tengok orang putih. Pak Long tengok orang putih. Pak Long tak nak tengok orang putih, Pak Long pergi belah Batu Peringgi tu tengok orang putih. Buatlah lawatan masjid Matang Jangwih melihat orang putih. Pi. Pak Long kan ada kerja apa? Pencen belakang dah pi lah berjalan Batu Peringgi. Tengok tu Pak Long pi ikut tepi laut tengok bewak kabuk duk berjemuk bagi-bagi tu. Kalau Pak Long rasa macam tak syok pi Langkawi. Bewak sana lagi elok. Pak Long duk tengok bewak ke belah ni mana mau. Tengok bewak-bewak elok tu. Orang putih ni Pak Long. Sambil Pak Long tengok bewak, Pak Long tengok orang putih sama. Pak Long tengok orang putih, Pak Long. Orang putih ni, Pak Long. Mereka kalau duduk sorang-sorang, mereka buat apa? Pak Long pergi tengok. Pak Long. Pak Long buat jerit mata kat siapa-siapa. Tak nak tengok. Orang putih ni, Pak Long. Dia kalau duduk sorang-sorang, dia ambil buku, dia baca. Tu panggil orang putih. Dia membaca. Kalau dia duduk dua orang, dia buat apa? Orang putih. Dia duduk dua orang. Dia merantau.
Tengok aduk galas bank tu, dua orang tu, dia pergi mana Pak Long? Dia merantau. Dia duduk seorang-seorang, dia membaca. Dia duduk dua orang, dia merantau. Kalau dia ramai, dia buat apa? Ramai, orang putih. Dia kira nak jajah orang. Ni perangai orang putih. Kalau dia ramai, dia rasa kuat dia sikit, dia kira nak menjajah orang. Tu perangai orang putih. Kita tengok pula orang Melayu. Orang putih, dia duduk seorang-seorang, dia membaca. Melayu, dia duduk seorang-seorang, dia buat apa? Tak payah tanya orang kan, Pak Long, Pak Long. Pak Long. Pak Long duduk seorang-seorang, Pak Long buat apa? Tidur. Dia lena. Dia tengok aku tak tahu, dia buat apa aku lena. Ha? Dia main TikTok, tak main TikTok. Dia tidur. Pak Long gelak apa? Pak Long. Termasuk saya. Duduk seorang. Jangan bagi duduk seorang. Lena. Tak duduk ramai pun tidur, tambah duduk seorang. Macam mana? Ha? Jangan bagi dia duduk seorang. Seorang dia lena. Pak Long ni. Dia duduk dua orang. Dia buat apa? Seorang dia tidur. Kalau dia duduk dua, dia buat apa? Menyembang. Menyembang. Nyonyeng, 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 nyonyeng. Kalau dia duduk dua orang. Kalau ramai, dia buat apa ramai? Berkelahi. Hang jangan bagi ramai yang Melayu. Berkelahi. Dia duduk seorang, dia lena. Dia duduk dua orang, dia menyembang. Dia ramai, berkelahi. Setuju ke tak? Ni kajian PhD saya. Betul tak Pak Long? Ha? Orang putih, dia duduk seorang-seorang, dia membaca. Dia duduk dua orang, dia merantau. Dia ramai menjajah. Mai kita seorang lena, dua orang nyembang, ramai klaim. Sekian dimaklumkan. Tulis. Dia bawa apa? Nasyid pula. Tunggu sekejap kita pula. Kita tak nak biak punya Pak Long. Mampu pergi sorah haram tak sedap. Janji bagi kan. Ha. Saya kemarin dulu pergi kuliah. Satu kuliah duha. Cerita kat Pak Long. Pak Long yang ada buat lagu tu. Saya sampai lewat. Saya sampai lewat. Ada kawan Pak Long tu. Dia pasang tu. Dia buka YouTube. Dia ambil mic masjid tu. Dia berbohong. Kuliah duha. Dengar kat luar. Dia bohong. Mula-mula duk berbohong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sedap. Saya pun sampai kata abang gue. Pok-pok ni duk berzikir. Rupanya telefon duk berzikir. Tak apa Pak Long. YouTube kan ada iklan. YouTube ada iklan. Mula subhanallah walhamdulillah. Saya pun pergi ambil yang wala ilah dosa. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku terkelang kabut tu imam tu laki masuk. Jangan duk pasang YouTube Pak Long. Kan? Mula zikir lepas tu jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Awak tak kelang kabut tu imam tu bersemuk ayat TO tu. Ha, satu kampung dengar lagu tu. Pak Long tu dia kata ni pasien apa pula zikir ni. Ni perangai Pak Long orang Melayu kita. Nabi satukan. Sebab tu kita ni tak payah duk berpecah lah Pak Long. Perbezaan di kalangan kita jangan menjadi asbab pergaduhan. Pak Long, kita boleh berbeza pandangan Pak Long. Silakan berbeza pandangan. Bergaduh, jangan. Saya nak apa? Tapi malangnya kita ni bodoh dalam mengurus perbezaan pandangan. Sorry to say lah. Kalau kasar, saya minta maaf lah. Saya tahu ayat saya agak kasar. Kita bodoh di dalam menguruskan perbezaan. Apa perbezaan kita hari ini Pak Long? Macam-macam. Tapi adakah kerana berbeza tu kita nak bergaduh? Ni Pak Long, ramai-ramai malam ni bukan sama je. Sebab tu saya kata tadi, kita ni berbeza. Selera kita berbeza. Selera dalam apa-apa pun, semua kita berbeza. Selera kita nak makan, berbeza. Selera kita nak berpakaian, berbeza.
Selera kita dalam membangunkan rumah berbeza. Selera kita dalam berpolitik juga berbeza. Tapi jangan bergaduh. Hormat perbezaan. Tolong, kita hormat dalam perbezaan. Adakah kita kerana berbeza makanan kita nak bergaduh dengan orang? Aku tak boleh kawan dengan hang. Sebab apa? Sebab hang tak suka nasi goreng kampung. Dia ni nasi goreng kampung. Kawan dia pula. Aku tak boleh makan nasi goreng kampung. Aku kena nasi goreng Cina. Aku kampung-kampung aku tak boleh. Aku kena Cina. Dia apa masuk? Cina ada, Cina. Dia tak tanya dah nasi goreng. Nasi goreng Cina ada, nasi goreng Cina. Kawan ni kata aku tak mau. Aku tak mau kawan hang. Sebab apa? Sebab hang tak makan nasi goreng kampung. Adakah kita nak bergaduh? Adakah kita nak bergaduh? Kawan kita main masjid naik kereta, dia tak suka naik motor, kita naik motor tak suka naik kereta, kita nak bergaduh. Tak. Pak Long, hormatlah perbezaan pandangan. Jangan bergaduh, Pak Long. Saya nak minta Pak Long, jangan bergaduh. Sebab apa Ustaz? Takut mati, tak ada minta maaf. Takut mati, kita tak ada nak minta maaf. Tak yalah Pak Long, jomlah kita hidup baik-baik. Kalau kita tengok orang ni dia berbeza dengan kita jangan dia semak perbezaan. Kita pergi makan, dia tak suka nasi goreng kampung, kita suka nasi goreng Cina. Bila pergi makan, kita jangan cari makanan yang berbeza. Cari makanan yang kita sama-sama suka. Apa dia? Durian. Makan durian. Macam mana Pak Long boleh bersatu dalam stadium bola? Baru ni Pak Long tengok Spanyol lawan dengan Argentina. Bukan anjing betina. Nak sokong pun haram tak ketahuan. Ini Pak Long sokong apa? Saya sokong anjing betina. Bukan anjing betina Pak Long. Nama negara tu Argentina. Pak Long sokong pasukan Spanyol. Masa dia sokong tu, di kedai mamak, duduk di rumah, ada masjid pun yang buat skrin besar. Masa tu awak tak tanya pun. Tak beza pandangan lain, awak kita boleh duduk sekali. Sebab masa tu kita sokong Spanyol, baju kita adalah baju Spanyol. Semangat tu kita tak boleh bawa keluar mai dalam masyarakat kita ke Pak Long? Tak bolehkah kita bawa semangat tu keluar mai dalam kawasan kita? Kita bawa keluar mai dalam kampung kita. Yang kita nak bergaduh kerana perbezaan pasal apa? Sedangkan kita banyak persamaan. Banyak persamaan kita. Kita sayang kepada Islam. Persamaan kita betul tak? Semua sayang pada Islam. Jangan buat lebih kurang pada Islam. Kita sayang Islam. Kita sayang Allah. Kita sayang Rasulullah. Cari titik persamaan kita di sini. Ada pun yang berbeza, kita raikan. Selagi mana kita boleh bersatu atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nak Pak Long? Letih dah berkelain ni Pak Long. Letih. Pak Long tak letih hidup berkelain. Daripada muda sampai tua hidup berkelain. Bagilah kita cari persamaan. Kita umat Rasulullah. Banyak persamaan kita Pak Long. Pak Long lepas kuliah pergi menyembang. Pak Long jangan sembang benda yang Pak Long bercanggah. Pak Long cuba sembang benda yang Pak Long baik. Saya 3-4 malam mengajak satu masjid. Habis saya mengajak, saya masuk pelayak. Yang lepas ni mula mayang, saya masuk dalam jamban, duduk kencing. Tepi jamban saya tu ada kolah. Ni saya nak bak Pak Long ikut perangai Pak Long tu. Ada kolah. Sambil duduk ambil wuduk lepas Pak Long ni, duduk sembang bak ubat kuat. Saya duduk dengar dalam jamban. Itu yang beli tu mai sampai hari ubat. Pak Long. Elok habis mayang tu duduk bedok ubat kuat tepi kolah masjid no Pak Long. Ni hang tengok ni ko. Dia menyanyi lagu negaraku sampai asak. Pak Long tu bertahan mai kat aku 3 biji tepi kolah baru lepas kuliah. Mai 3 biji. Cin itu mati makan ubat ni. Wah Cin dia kata kawan dia mati pula. Kawan dia mati kes makan ubat kuat mati lagu tu lah. Pak Long terus sembang tengok bab ubat tu Pak Long. Dia tak kira bendera dah Pak Long. Dia lah. Sembang benda yang kita boleh setuju. Yang kita tak setuju kita tak sebelah.
Ketika itu Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini belum lagi memeluk agama Islam. Waktu tu beliau di antara pendeta Yahudi yang amat dihormati. Masa tu siapa dia? Abdullah bin Salam tu yang meriwayatkan hadis ni. Ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah, beliau mendengar pidato Nabi dan merenung ke wajah suci baginda sallallahu alaihi wasallam. SAW tu sallallahu alaihi wasallam. Ada baru ni kawan tu dia pergi baca saw. Nabi saw. Saya dengar-dengar dia saw apa pula dah. Nabi saw. Dia duk baca tu. Dia duk baca kitab tabligh lepas sembahyang asar. Kan dia duk baca kitab tabligh Fadailul Amal tu, ada masjid tu. Saya habis yang asar dengar dia duk baca. Nabi SAW berkata, ketika mana beliau sampai lalu Nabi SAW bersabda. Hai, saya kata ni SAW mana pula dah. Habis sembahyang saya bertanya dia, nak tengok Ustaz tadi yang mana tu? Tu Nabi SAW. Saya kata bukan SAW. Sallallahu alaihi wasallam singkatan dia. Betul yang Allah SWT nak baca lagu mana? Dia kata wanted. Dia boleh kata boleh. SWT nak baca lagu mana? Dia kata wanted. Oh, kata kacau hang ni. Jenis ceh terlebih ni. Melihat ayat muka Nabi sahaja, beliau sudah yakin bahawa itu bukanlah muka seorang penipu. Abdullah bin Salam, waktu Nabi Muhammad sampai di Madinah, dia dengar ucapan Nabi. Dia masa tu belum Islam. Tapi dia boleh dengar ucapan Nabi. Dia dengar ucapan Nabi. Dia dengar ucapan Rasulullah. Dia dengar. Lalu dia duk tengok Nabi. Ni bukan muka pembohong ni. Muka Nabi ni bukan muka pembohong. Muka pembohong kita kenal. Pak Long kenal tak muka pembohong, Pak Long? Orang ni Pak Long dia nak bohong, kita tengok kita tahu. Ada orang dia nak bohong, dia mula nak bohong dia buat kerja kerak. Dia buat, tu dia nak bohong tu. Dia buat kerja kerak. Ada orang dia mula sembang, dia pintai rokok daun tu dia nak bohong. Tak, bukan lagu tu. Pintar rokok daun, dia berkata tu nak bohong. Tapi Nabi Muhammad bukan muka pembohong ni macam muka saya ni. Ustaz bukan nak bohong. Ni muka. Muka-muka orang baik lagu ni Pak Long. Ni nama dia Wali Kok Diang. Saya ni kalau di Kok Diang lepas panggil wali, Wali Kok Diang Pak Long. Tak wali pun badak cengkuih pun jadilah kalau tak ada wali pun. Nabi Muhammad bukan pernah membohong. Abdullah bin Salam tengok. Dalam pidato itu, baginda menekankan tentang hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Dengan manusia kita mestilah bertegur sapa. Dengan orang ni, duk dalam kampung, duk dalam komuniti, duk dalam masyarakat, kena bertegur sapa, bertanya khabar dan menyebarkan salam, iaitu mendoakan keselamatan dan memastikan bahawa kita tidak akan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ni hubungan kita dengan manusia. Kena jaga Pak Long. Orang yang berkemampuan eloklah mengadakan kenduri bagi mengeratkan lagi hubungan kemasyarakatan. Pak Long buatlah makan-makan di rumah Pak Long. Ada 200 buat cara 200 panggil orang makan. Kalau tak mau pergi rumah, mebuh kat masjid. Contoh saya kata, nasi lemak. Pak Long pergi dekat kedai, boleh tak bungkus, satu bungkus RM1.5 kupang. Buat yang RM1.5 kupang. Pak Long buat mai 50 bungkus. Tak dekat luar pintu masjid tu. Siapa dan. Saja kita tak mau buat. Hari Jumaat Pak Long. Bancuh ayak sirap. Model banyak mana satu pelah ayak sirap tu. Banyak mana. Saja kita tak mau buat. Cuba kita buat. Tak ayak sirap. Panggil orang mai minum. Siapa hak mai minum.
ambil makan. Pak Long, saja tak mau buat. Benda bukan banyak mana pun modal. Kalau kita nak cari pahala ni, tak banyak mana pun modal. Tapi pasal apa? Pasal tak mau. Saya ulang balik. Pasal apa tak buat? Pasal tak mau. Kalau mau, 1000 kali dia cari. Kalau mau dengan tak mau. Tak Pak Long? Setuju tak? Pisang di berapa ringgit Pak Long pisang? Orang tua dulu kan, buat main pisang. Hak yang makan tu pun terbuat kera, masjid haram tak masuk. Duk kat luar, beruk makan pisang dia pun makan. Beruk dengar khutbah kat luar dia pun dengar. Hang habis makan masuklah i'tikaf dalam masjid. Saya tak faham orang hak duk main yang Jumaat dia duduk atas motor duduk kat luar, tak mau masuk. Sedangkan kalau dia masuk dah lah aircon, duduk sila atas kapet, niat i'tikaf, pahala dapat, tapi tak mau. Kita mah, jom masuk. Sila. Ayat dah, sila. Duduk kat atas motor tepi kubur pak dia. Baca Fatihah kat pak pun tak. Duk kelebek telefon. Habis nak mayang dia habak pula kat pak dia. Dia nak tinggal motor. Ni abah tengok Ustaz. Bulan lepas dia balas lah. Dia kata. Dia habak kat pak dia. So tengok motor dia. Dia nak pergi mayang. Tolong. Allahu Akbar. Tak mana? Ha? Dengan manusia. Tak mana? Tak ada pun dengan manusia. Kita lengut. Tak manusia ni masyarakat pula. Selain itu, tuan-tuan, menghubungkan silaturahim juga amat dituntut dalam Islam. Ia bukan sekadar kita menziarahi seseorang kerana membalas kunjungannya, tetapi kita mencari sanak saudara yang sudah lama terputus hubungan kekeluargaan. Lalu kita hubungi dan kita ikat semula kemesraan berkeluarga dengannya. Sesungguhnya orang yang menghubungkan silaturahim akan dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan untuk murah rezeki. Hubungan dengan Allah pula dengan melakukan qiyamul lail yang merupakan rutin harian orang-orang yang soleh. Waktu yang paling baik ialah pada sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang paling baik. Orang yang dapat bangun berqiyamul lail adalah orang yang kuat imannya. Nak cek tengok iman kita ni kuat ke tak Pak Long? Itu waktu tu. Di saat orang lain sedang nyenyak tidur, beliau bangun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya. Suasana yang sepi itu digunakan sepenuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Long, saya nak tanya Pak Long satu soalan. Saya nak tanya Pak Long satu soalan di akhir ni. Dalam hidup kita ni Pak Long, manusia mana yang tak pernah mengkhianati kita dan paling ikhlas dengan kita? Siapa? Dalam hidup kita ni, siapa orang yang paling ikhlas dengan kita? Siapa dia Pak Long? Tak lain dan tak bukan mak dengan ayah kita. Inilah orang yang paling ikhlas dengan kita. Tapi sayangnya, kita paling tak ada masa dengan mak dengan ayah kita. Orang yang tak pernah khianat kita, orang yang paling ikhlas dengan kita, orang yang tak pernah lupa mendoakan kita, itulah mak dan ayah kita. Tapi malangnya, waktu mak dan ayah kita masih hidup, kita tak ada masa dengan mak dan ayah kita. Kita boleh melepak dengan kawan-kawan kita berjam-jam. Kita nak main makan dengan mak ayah kita, kita tak ada masa. Kawan kita tu Pak Long ikhlas ke dengan kita? Mendoakan kita pun tidak. Silap-silap kawan-kawan yang kita baik itulah yang akan khianat kepada kita. Banyak dah yang jadi. Kawan yang kita tolong, kawan yang kita bantu, kawan yang kita selalu duduk, yang tu yang khianat kita. Saya boleh bercakap, sebab saya ada pengalaman. Yang tak pernah zalim kepada kita,
Yang tak pernah khianat kita. Yang tak pernah lupa mendoakan kita. Yang paling ikhlas dengan kita. Mak dan ayah kita. Bagilah masa dekat mak dengan ayah. Waktu mereka hidup. Dah mereka tak ada di kubur mereka long. Jangan tinggal kubur mereka tanpa kunjungan. Ziarahlah mereka seminggu sekali. Paling kurang. Soalan saya yang kedua. Dalam hidup kita, siapa yang paling kasih kepada kita? Siapa dia? Yang paling sayang kepada kita. Yang paling kasih kepada kita. Siapa dia? Jawapannya, Allah. Allah sayang kepada kita lebih daripada kasih seorang ibu kepada anak. Lebih daripada sayang seorang ayah kepada anak. Ni Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita lebih daripada mak kita sayang kepada kita, ayah kita sayang kepada kita. Tapi malangnya Pak Long, yang paling kita tak peduli dalam hidup ni, Allah. Sedangkan yang paling kasih dan sayang kepada kita ni adalah Allah. Tapi kita pula balas kasih sayang Allah dengan macam mana? Kita paling tak peduli dalam hidup kita, Allah. Yang paling kita tak jaga hubungan dalam hidup ni, Allah. Tapi bila kita susah, bila kita merana, bila kita terduduk dalam hidup, baru kita terhegeh-hegeh mai mencari Allah. Baru kita nak berdoa kepada Allah. Baru kita nak merayu kepada Allah. Lepas tu punya kita biadab dengan Allah. Dah lah hang tak peduli Allah ni lama dah. Bila Allah uji hang dengan sedikit dengan sedikit kesusahan, hang berdoa hari ni, esok hang nak Allah Ta'ala bagi dah kepada hang. Siapa dia kita Pak Long? Renungkan benda yang saya kata ni. Dua soalan saya tinggalkan Pak Long pada malam ni. Dalam hidup Pak Long, dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan semua, siapa dia insan yang paling sayang, yang paling ikhlas dengan kita? Siapa dia insan yang paling ikhlas dengan kita? Jawapannya dalam hidup kita, insan yang paling ikhlas kepada kita adalah ibu dan ayah kita. Dalam hidup kita, siapa yang paling sayang kepada kita? Jawapannya, yang paling sayang kepada diri saya, tuan-tuan sekalian, adalah Allah. Tapi dalam dua-dua benda ni, mak dan ayah kita tak ada masa, dengan Allah kita tidak peduli. Salimnya kita sebagai hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hidup kita dan Allah memberikan kekuatan dan kesedaran kepada kita untuk kita menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan ibu dan ayah kita, sama ada ibu dan ayah kita masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Saya rasa untuk malam ni Pak Long habis dah hadis 22. InsyaAllah bulan depan kita mai baca pula hadis ke-23, iaitu menziarahi orang yang sakit. Sebelum Pak Long nak bangkit, kita edarkan doa untuk kita bacakan bersama pada malam ini. Doa pada bulan ni. Sebelum kita nak baca tu, kita tutup dengan doa dulu untuk kita tutup live dan recording kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.